Hebat sungguhlah keimanan seorang ayah Muhammad Azauddin yang mana anak dia Nur Fatimatul Hawa yang baru saja meninggal dunia akibat digempuh oleh seorang guru. Allahu Akbar. Hebat sungguhlah. Walaupun kita ada ilmu setara mana pun, kalau diuji setara ni, belum tentu kita boleh redha seperti ayah dia. Dan redanya mak saudara yang menjaga Nur Fatimatul Hawa Muhammad Azauddin ni, mak saudara dia kata, oh dah, nak agak bagi nak geruh. Ustazah tu mari jumpa berkali-kali, mari jumpa dengan mak saudara, mari jumpa dengan ayah dia. Minta maaf banyak. Tiba-tiba rasa gelap mata, tak boleh nak cerita. Dah nak agak mungkin nak geruh gitu, nak agak. Tengoklah keimanan seorang ayah dan seorang ibu, saudara ataupun ibu yang diamanahkan oleh mak dia yang meninggal dunia dulu. Itulah keimanan. Cuma Ustaz terkilir lah sikit dengan netizen. Yang mana duk kata, oh orang puan, gitu dia buat kereta kak. Oh lah, dia nama puan kak. Alah gitu lah, nyesal kau duduk main telefon. Jangan gaduh, kita kena tahu. Ustazah tu nak patching, ngomong dekat dengan 60. Tak lama dah nak patching, tiba-tiba gitu. Oh, kalau ustaz duk tempat ustazah tu trauma, tak boleh nak cerita. Anak murid dia, bukan orang lain. Tak kira seorang guru ni tergamuk. Tiba-tiba nak kita tepuh. Lepas tu kita kena tahu bukan dia mabuk. Kalau dia mabuk tu, tentu dah sebabnya dia cari masalah. Masalah dia bukan mabuk. Dia tak sengaja. Tapi kak, seperti mana keluarganya rakyat. Dia dah maafkan, hak lain serah kepada pihak polis. Kita belajar daripada ayat Quran, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Apabila kita menerima ujian, kita sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dua perkara yang kita belajar daripada kisah ini. Pertama, keimanan untuk kita meredai apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada di pihak keluarga yang meninggal dunia ataupun di pihak keluarga ahli ustazah tu sendiri diuji gitu mula. Yang kedua, kita tak tahu lagu mana Allah uji kita nanti. Baiknya Allah Subhanahu Wa Taala dia susun kehidupan kita kehidupan yang terbaik. Kita tak tahu susunan Allah lagu mana. Yang penting kita beriman dan kita tahu dan kita bersangka baik dengan Allah bahawasanya Allah susun kehidupan kita kehidupan yang terbaik. Sama-sama beraya Allah Maha Baik. Terima kasih banyak mana follow perjalanan dakwah Ustaz. Yang mana belum follow, mari follow Ustaz.